Assalamualaikum guys, hai selamat pagi. Hari ni saya nak serahkan satu kereta yang ownernya beli betul-betul dalam talian dan kita akan berhubung dengan beliau dalam talian saja. Baik, ini dia kereta Pro 2 Beza. Okey. Kali ni Pro 2 Beza ni dia beli secara tunai, cash. Kereta Pro 2 Beza Advance milik Encik Abdul Wafi bin Hasni. Tahniah Encik Abdul Wafi. InsyaAllah kita cuba dapatkan yang terbaik Encik Abdul Wafi. Langsung tak pernah berjumpa dengan saya. Kereta akan delivery ke rumah dia terus. Dengan siapa? Dengan Azmi kita boleh adjust, kita boleh runding. Yang paling penting komisen saya milik anda. Kita layan semua kereta. Kereta dah siap visor dan semua komplit. Kapet kerinting dah ada. Belanja lagi 2 air kotak. Okey. Dan lepas tu kalau kita tengok bonet dia. Bonet dia. Bonet dia. Kita dah siapkan dengan boot tray. Boot tray kita dah siapkan dengan letak barang dekat sini. Ni contoh. Terima kasih Cik Wafi berurusan dengan saya. Saya belanja video. Selepas ni video penyerahan video call saja bersama dengan Cik Wafi. Kita layan. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Hari ni special sikit. Saya buat video. Customer tak ada dekat sini. Kat mana customer? Ini dia. Cik Abdul Wafi punya kereta. Okay. Berurusan dalam talian saja macam saya sebut tadi. Tapi kita nak serah dah. Macam mana kita nak serah? Kita serah secara online. So ini dia. Cik Abdul Wafi. Saya datangkan khas secara dalam talian. Apa khabar Cik Abdul Wafi? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So, sihat So pagi-pagi ni dapat telefon terus nak pergi serah kereta, nak hantar ke Kulai, betul? Betul, nak hantar ke Kulai. InsyaAllah kita doakan selamat sampai ke sana. Dan Cik Abdul Wafi, macam mana kenal saya Saya kenal daripada WhatsApp. Kita berhubung pun secara WhatsApp. Baik. Kita tak pernah jumpa lah, saya cakap. Langsung tak pernah jumpa guys. Langsung tak pernah jumpa lagi. Dan hari ni bertentang mata. Tak pernah hari ni baru pertama kali bertentang mata secara dalam video, dalam talian saja. Betul. So yang paling penting semua dipermudahkan. Betul, insya-Allah Allah mudahkan. Kalau kita letakkan kepercayaan, Allah akan bagi kemudahan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Yang paling penting komisen saya milik anda tu dapat tak? Dapat mesti ada. Mesti ada. So, komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright, terima kasih Cik Abdul Wafi. Thank you. Okey, sama. Alright. Okay.